Anda berada di sini mendengar ini bukan secara kebetulan. Anda berada di sini kerana sebahagian daripada anda, bahagian yang paling dalam, sedang mencari jawapan. Anda mungkin kelihatan baik-baik saja di luar. Anda tersenyum, anda bekerja, anda menjaga orang lain. Anda adalah tiang kekuatan untuk ramai orang. Tetapi di dalam keheningan malam, apabila dunia senyap, anda berdepan dengan satu realiti yang hanya anda tahu. Sebuah kesakitan yang mendalam, satu penderitaan senyap yang anda pikul setiap hari. Anda mungkin merasa terasing, seolah-olah tiada siapa yang benar-benar faham beban yang anda tanggung. Izinkan saya memberitahu anda sesuatu. Keupayaan anda untuk menunjukkan kebaikan, untuk memberi sokongan kepada orang lain, semasa anda sendiri sedang bergelut dalam diam, bukanlah satu kelemahan. Ia bukan sekadar satu mekanisme untuk bertahan hidup. Ia adalah satu pencapaian yang luar biasa. Ia adalah bukti kekuatan yang sangat besar. Anda hidup dalam satu paradoks yang kuat. Anda boleh menjadi seorang yang terluka dan pada masa yang sama, seorang yang hebat. Anda adalah bukti hidup bahawa penderitaan dan keanggunan boleh wujud serentak dalam diri manusia yang sama. Masyarakat mungkin mengajar kita untuk menyembunyikan luka kita, untuk melihatnya sebagai tanda kelemahan. Tetapi hari ini, saya ingin menjemput anda untuk melihatnya dari perspektif yang berbeza. Luka-luka anda bukanlah sesuatu yang perlu dimalukan. Ia adalah ukiran yang menandakan di mana cahaya boleh masuk. Anda tidak rosak. Anda sedang menjalani satu transformasi yang hebat. Bagaimana jika penderitaan yang anda alami itu bukanlah satu sumpahan atau hukuman? Bagaimana jika ia adalah pemangkin yang paling tepat yang direka khas untuk evolusi jiwa anda? Fikirkan tentang seni Jepun purba, kintsugi. Apabila sekeping tembikar yang berharga pecah, ia tidak dibuang. Sebaliknya, serpihan-serpihan itu dicantumkan semula dengan menggunakan lakuer yang dicampur dengan serbuk emas. Garisan retakan yang keemasan itu tidak menyembunyikan kerosakan, sebaliknya ia menyerlahkannya. Tembikar itu menjadi lebih cantik, lebih kuat dan lebih berharga kerana ia pernah pecah. Penderitaan anda adalah retakan itu. Dan ketabahan anda, keputusan anda untuk terus bertahan setiap hari adalah emas yang mengisi retakan itu, menjadikan anda sebuah karya agung yang unik dan tidak ternilai. Ini adalah prinsip alkimia kuno. Proses mengubah plumbum menjadi emas. Penderitaan anda, kesakitan anda adalah plumbum. Ia terasa berat, gelap dan tidak bernilai. Tetapi ia adalah bahan mentah yang diperlukan untuk transformasi. Dengan mengubah perspektif anda, dengan melihat cabaran ini sebagai satu proses penyucian, anda sedang memulakan proses alkimia dalaman. Anda sedang mengubah bahan asas kesakitan anda menjadi emas kebijaksanaan, belas kasihan dan kekuatan sejati. Cabaran-cabaran ini tidak datang untuk memusnahkan anda. Ia datang untuk menunjukkan kepada anda betapa kuatnya anda sebenarnya. Ia datang untuk memecahkan cengkerang lama yang tidak lagi sesuai untuk anda, supaya versi diri anda yang lebih tinggi dapat muncul. Anda mungkin rasa seperti mangsa kepada keadaan, tetapi fizik kuantum mendedahkan satu kebenaran yang lebih mendalam. Anda adalah pencipta realiti anda. Salah satu penemuan yang paling mengejutkan dalam sains moden adalah kesan pemerhati. Eksperimen seperti eksperimen Dwi celah menunjukkan bahawa pada tahap subatom, zarah-zarah wujud dalam keadaan kebarangkalian yang tidak terhingga sebagai gelombang potensi. Ia hanya apabila kita memerhatikannya, apabila kesedaran kita tertumpu padanya, barulah gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal, satu realiti yang pasti. Apa maksudnya untuk anda? Ini bermakna realiti anda tidak tetap. Ia adalah medan potensi yang cair, yang sentiasa bertindak balas terhadap tumpuan dan kesedaran anda.
Selama ini, anda mungkin secara tidak sedar telah menumpukan perhatian pada identiti sebagai seorang yang rosak atau menderita. Dan dengan berbuat demikian, minda separa sedar anda yang mengawal 95% daripada tingkah laku anda, terus-menerus mencipta semula realiti itu untuk anda. Ia bukan salah anda. Ia adalah pengatur caraan yang tertanam hasil daripada pengalaman lalu. Tetapi sekarang anda mempunyai pilihan. Anda boleh mula mengalihkan tumpuan anda. Daripada melihat diri anda sebagai orang yang pecah, lihatlah diri anda sebagai orang yang berdaya tahan. Fokus bukan pada kesakitan itu sendiri, tetapi pada keajaiban bahawa anda masih berdiri di sebalik semua kesakitan itu. Setiap kali anda memilih untuk terus bertahan, anda bukan sekadar bertahan. Anda sedang melakukan satu tindakan penciptaan yang suci. Anda sedang mengarahkan tenaga kesedaran anda untuk meruntuhkan gelombang potensi menjadi realiti, di mana anda adalah seorang yang kuat, seorang yang tabah. Ketabahan anda secara harfiahnya sedang menyusun semula realiti pada tahap subatom. Tindakan mengubah perspektif ini bukan sekadar satu latihan mental yang positif. Ia mencetuskan perubahan biologi yang nyata dan boleh diukur di dalam badan anda. Bidang neuroscience memanggil ini neuroplasticity, iaitu keupayaan otak untuk menyusun semula dirinya dengan membentuk sambungan neural baru sepanjang hayat. Setiap kali anda secara sedar memilih untuk melihat diri anda sebagai berdaya tahan dan bukannya mangsa, anda sedang membina dan mengukuhkan laluan saraf yang baru di dalam otak anda. Anda secara fizikal sedang mengubah suai perkakasan otak anda untuk menyokong realiti baru ini. Pada mulanya, ia mungkin terasa sukar seperti berjalan melalui hutan tebal. Tetapi semakin kerap anda melalui laluan itu, ia akan menjadi lebih mudah, lebih automatik. Selain itu, bidang epigenetik menunjukkan bahawa pemikiran dan emosi anda boleh mempengaruhi ekspresi gen anda. Ini bermakna keadaan dalaman anda, pilihan anda untuk memupuk daya tahan, boleh menghidupkan gen yang berkaitan dengan kesihatan dan kesejahteraan dan mematikan gen yang berkaitan dengan tekanan dan penyakit. Anda bukan sahaja mengubah minda anda berpotensi mengubah arahan yang anda berikan kepada sel-sel anda. Dan ia tidak berhenti di situ. Hati anda menjana medan elektromagnet yang paling kuat di dalam badan, beribu kali lebih kuat daripada otak. Apabila anda memupuk perasaan seperti keberanian dan belas kasihan terhadap diri sendiri, hati anda memancarkan frekuensi yang koheren dan kuat. Medan ini bukan sahaja memberi kesan kepada setiap sel dalam badan anda, tetapi ia juga memancar keluar dari anda dan boleh dikesan beberapa kaki jauhnya. Apabila anda memilih daya tahan, anda bukan sahaja menyembuhkan diri anda. Anda secara harfiahnya menyiarkan isyarat kekuatan dan penyembuhan kepada dunia di sekeliling anda. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih mendalam. Segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga. Anda, saya, pemikiran anda, emosi anda, semuanya adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Perasaan seperti putus asa, malu dan ketakutan mempunyai getaran frekuensi yang rendah dan padat. Manakala perasaan seperti cinta, keberanian, kesyukuran dan belas kasihan bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi dan lebih ringan. Penderitaan yang anda alami mengekalkan anda dalam keadaan getaran yang rendah. Dalam keadaan ini, anda akan menarik lebih banyak pengalaman, orang dan situasi yang sepadan dengan frekuensi rendah itu. Ini adalah hukum resonans. Alam semesta tidak memberi anda apa yang anda mahu. Ia memberi anda apa yang anda adalah dari segi getaran. Apabila anda membuat pilihan sedar untuk memberi tumpuan kepada ketabahan anda mula mengubah frekuensi getaran anda. Walaupun kesakitan masih ada,
tumpuan anda pada kekuatan anda untuk menanggungnya akan memperkenalkan frekuensi yang lebih tinggi ke dalam medan tenaga anda. Ini adalah satu anjakan yang sangat penting. Anda berhenti memberi makan kepada tenaga penderitaan dan mula menyuburkan tenaga kekuatan. Eksperimen Dwi telah membuktikannya secara elegan. Alam semesta wujud sebagai lautan kemungkinan yang tidak terhingga. Pemerhatian anda, kesedaran anda adalah alat yang memilih satu kemungkinan daripada lautan itu dan menjadikannya realiti anda. Selagi anda memerhati diri anda sebagai mangsa yang tidak berdaya, itulah realiti yang akan anda alami. Tetapi pada saat anda mengalihkan pemerhatian anda kepada diri anda sebagai seorang pejuang yang tabah, seorang alkemis yang sedang mengubah penderitaan menjadi kuasa, anda memaksa alam semesta kuantum untuk menunjukkan kepada anda realiti yang sepadan dengan kepercayaan baru itu. Ajaran-ajaran kerohanian kuno dari seluruh dunia telah memberitahu kita tentang perkara ini selama beribu-ribu tahun, menggunakan bahasa yang berbeza. Vedanta bercakap tentang Brahman, kesedaran sejagat di mana kita semua adalah sebahagian daripadanya. Alkitab berkata, sebagaimana seseorang berfikir dalam hatinya, demikianlah ia. Ini bukanlah pemikiran positif yang dangkal. Ini adalah pemahaman yang mendalam bahawa kesedaran anda adalah kuasa penciptaan yang paling hebat di alam semesta. Dan penderitaan anda telah menjadi pusat latihan yang paling hebat untuk anda belajar menguasai kuasa ini. Jadi, bagaimana anda boleh mula mengintegrasikan kebenaran yang hebat ini ke dalam kehidupan harian anda? Ia bermula dengan satu anjakan kecil tetapi mendalam dalam amalan harian anda. Apabila gelombang kesakitan atau kesedihan datang, jangan melawannya. Jangan menafikannya atau berpura-pura ia tidak ada. Itu hanya akan mencipta lebih banyak penentangan. Sebaliknya, lakukan ini. Pertama, akui ia. Katakan pada diri anda, ya, kesakitan ini ada di sini. Saya merasakannya. Dengan berbuat demikian, anda berhenti berperang dengan realiti semasa anda. Langkah kedua, dan ini yang paling penting, adalah untuk dengan serta-merta mengalihkan tumpuan anda dari apa yang anda rasa kepada hakikat, bahawa anda sedang merasainya dan masih di sini. Fokus pada tindakan bertahan itu sendiri. Rasakan kekuatan yang diperlukan untuk terus bernafas. Rasakan keberanian yang diperlukan untuk menghadapi satu hari lagi. Anggaplah tindakan untuk terus wujud di tengah-tengah ribut ini sebagai satu tindakan suci. Ia adalah satu bentuk meditasi yang bergerak, satu doa yang tidak diucapkan. Setiap nafas yang anda ambil di tengah-tengah kesakitan adalah satu pengisytiharan kepada alam semesta. Saya masih di sini, saya memilih kehidupan, saya lebih kuat daripada penderitaan ini. Lakukan ini setiap kali anda merasa tertekan. Berhenti seketika. Akui kesakitan itu. Kemudian, alihkan kesedaran anda kepada kekuatan yang membolehkan anda menyaksikannya. Latihan mudah ini mula memecahkan corak pengenalan diri dengan kesakitan. Anda mula menyedari bahawa anda bukanlah kesakitan anda. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan kesakitan itu. Dan dalam ruang itu terdapat kebebasan. Saya menjemput anda untuk mencuba amalan ini walaupun hanya untuk satu hari. Dan kemudian datang kembali ke sini dan kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Bagaimanakah rasanya untuk mengiktiraf kekuatan anda sendiri di tengah-tengah cabaran? Perkongsian anda boleh menjadi inspirasi yang diperlukan oleh orang lain. Sudah tentu akan ada hari-hari di mana keraguan datang melanda. Akan ada hari-hari di mana kesakitan terasa begitu hebat, sehingga perspektif baru ini terasa seperti satu penipuan. Minda separa sedar anda dengan pengatur caraan lamanya akan memberontak. Ia akan memberitahu anda, lihat, tiada apa yang berubah.
kamu masih menderita. Semua ini tidak berguna. Ini adalah bahagian yang dijangkakan dalam proses ini. Jangan berputus asa apabila ini berlaku. Fahami bahawa anda sedang dalam proses penyaman semula yang mendalam. Selama bertahun-tahun, anda telah mengukuhkan laluan saraf yang mengaitkan diri anda dengan penderitaan. Sekarang anda sedang membina laluan baru. Ia memerlukan masa dan pengulangan. Setiap kali anda menentang tarikan corak lama dan secara sedar memilih untuk kembali kepada perspektif daya tahan, anda sedang mengukuhkan laluan saraf yang baru itu. Anda sedang melemahkan cengkaman masa lalu. Anggaplah ia seperti melatih otot di gym. Pada mulanya, ia sakit dan sukar. Anda mungkin tidak nampak hasilnya serta-merta. Tetapi dengan setiap ulangan, anda menjadi lebih kuat. Jangan menilai kemajuan anda hari demi hari, tetapi lihatlah dari semasa ke semasa. Dalam banyak tradisi kerohanian, para calon akan melalui ujian dan dugaan yang hebat. Ujian-ujian ini yang dipanggil inisiasi bukanlah untuk menghukum mereka. Ia adalah untuk membakar segala yang tidak tulen, untuk menguji keazaman mereka, dan untuk membangkitkan kekuatan dalaman yang terpendam. Penderitaan anda adalah inisiasi anda. Ia adalah api penyucian peribadi anda. Ia bukan tanda bahawa anda telah gagal, tetapi bukti bahawa anda telah dipilih untuk satu perjalanan transformasi yang mendalam. Setiap kali anda berasa ingin menyerah tetapi memilih untuk tidak, anda sedang melepasi satu lagi peringkat inisiasi anda. Anda sedang membuktikan kepada diri sendiri dan alam semesta bahawa anda bersedia untuk tahap kesedaran dan kuasa yang seterusnya. Jadi, mari kita simpulkan semuanya. Penderitaan yang telah anda pikul dalam diam, beban yang anda rasa mungkin akan menghancurkan anda, bukanlah satu kecacatan dalam diri anda. Ia bukanlah satu kesilapan kosmik. Ia adalah bahan mentah untuk kebangkitan anda yang terhebat. Anda telah diberikan plumbum, bukan kerana anda tidak layak menerima emas, tetapi kerana anda adalah salah seorang daripada segelintir orang yang mempunyai potensi untuk menjadi seorang alkemis. Anda telah melalui api, dan api itu tidak memusnahkan anda. Ia sedang menempa anda menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih tulen dan lebih bersinar daripada yang pernah anda bayangkan. Paradoks kewujudan anda menjadi terluka namun hebat, menderita namun penuh belas kasihan adalah tanda kebesaran anda. Anda bukan mangsa keadaan anda. Anda adalah wira dalam perjalanan anda sendiri, sedang bertarung dengan naga dalaman anda dan keluar sebagai pemenang dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang tidak dapat dibeli. Pilihan anda untuk terus bertahan hari demi hari adalah kuasa kreatif yang paling hebat. Ia adalah isyarat yang anda hantar ke medan kuantum, memberitahu realiti apa yang harus dijelmakan untuk anda. Oleh itu, saya menyeru anda untuk memeluk paradoks ini. Milikilah kisah anda, bukan sebagai kisah penderitaan, tetapi sebagai kisah daya tahan yang epik. Lihatlah luka-luka anda bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai lencana kehormatan, bukti pertempuran yang telah anda lalui dan menangi. Apabila anda melihat diri anda di cermin, jangan lihat orang yang rosak. Lihatlah seorang alkemis, lihatlah seorang pejuang, lihatlah seorang pencipta yang sedang mengubah kesakitan menjadi kuasa, mengubah kesedihan menjadi kebijaksanaan, dan mengubah air mata menjadi berlian. Perjalanan anda adalah suci. Kehadiran anda adalah satu keajaiban. Dan kekuatan anda sedang mengubah dunia, satu nafas pada satu masa. Teruskan. Dunia memerlukan cahaya anda, cahaya yang ditempa dalam kegelapan.